Video ni bukan untuk kita salahkan sesiapa, bukan untuk menghukum. Tapi kalau anda seorang suami yang merokok, isteri yang tengah berusaha untuk pregnant, untuk dapatkan cahaya mata, tolong dengar sampai habis. Saya berjaya berhenti rokok lebih kurang 1.5 tahun menggunakan IS. Pakai 2 bulan. Pakai 2 bulan, insyaAllah jadi. Sekali ni paling berat sekali lah. Mana kita orang hampir dapat menjadi seorang ibu bapa. Tapi sayangnya Allah lebih sayang budak tu, tak sempat bernyawa lagi, dia dah dikahwin tu. So why saya gugur. Bila saya refer kepada doktor cakap kemungkinan salah satu faktor yang besarnya ialah sebab merokok lah. Second hand smoke lah. Ya, betul. So itu turning point paling besar lah abah. Dah kalau tak ada, dah jadi mak ayah lah kan. Ya, faham. Tapi lagi better jadi mak ayah yang tak perokok. Betul. Masa doktor sahkan keguguran dulu kan, apa ayat pertama yang bermain dalam kepala sebagai seorang suami? Kita cuma cakap tak ada rezeki je lah. Jadi sebagai suami, tak adalah rasa mendeni sebagai, oh sebab aku. Adalah juga sikit. Tapi untuk first talk tak ada lah. Lepas kemudian tu mungkin lewat sikit tu dia datang balik lah. Dia datang. Aku kena stop lah. Jadi masa Kamaru merokok nge-vape masa tu, pernah tak macam terlintas kalau aku tak isap benda ni tak jadi? Ada terlintas, kalau tak isap rokok takkan jadi macam ni, tak ada. Apa nak buat? Tapi macam sekarang ni perasaan tu masih ada ke? Berganda lah. Sekarang ni lebih rasa macam kita nak patah balik takkan boleh lah kan. Tapi cuma sekarang ni lebih kepada dik, kau janganlah isap rokok, jangan belajar isap rokok. Yang belum merokok, janganlah belajar. Kalau yang belum vape, janganlah belajar. Serius jangan belajar. Bila dah jadi macam ni, wife gugur, mula-mula memang kita rasa macam takkanlah rokok sebab dia banyak lagi orang macam ni kan. Tapi kalau itu antara jadi penyebab, lebih baik kita ambil benda tu sebagai satu pengajaran supaya jangan kita belajar untuk merokok lah. Kita dah nampak dan kita dah dengar rokok punca berlakunya keguguran kan. Saya fikir aku patut berhenti rokok daripada awal lagi macam tu.